Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah meneruskan operasi penguatkuasaan bersepadu di beberapa lokasi sekitar Kota Kinabalu dan Semporna dalam usaha membanteras kehadiran warga asing tanpa dokumen sah di negara ini. Dalam operasi yang dijalankan secara serentak bersama agensi penguatkuasaan lain, sebanyak 24 individu warga asing telah ditahan selepas didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Di Kota Kinabalu, operasi bersepadu melibatkan kerjasama Majlis Daerah Putatan melalui Ops Selera telah memeriksa seramai 109 individu di beberapa premis dan kawasan tumpuan awam. Hasil pemeriksaan, seramai 18 warga asing telah ditahan selepas disyaki tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS lawatan dan kerja yang ditetapkan. Daripada jumlah tersebut, 16 individu merupakan warga Filipina yang terdiri daripada 5 lelaki dewasa, 9 wanita dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Turut ditahan ialah 2 warga Indonesia melibatkan seorang lelaki dan seorang wanita dewasa. Sementara itu, di daerah Semporna, operasi penguatkuasaan turut dilaksanakan dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna serta Jabatan Pendaftaran Negara cawangan daerah tersebut. Sebanyak 97 individu telah diperiksa dalam operasi berkenaan sebelum 6 warga asing ditahan atas kesalahan yang sama di bawah Undang-Undang Imigresen. Mereka yang ditahan di Semporna terdiri daripada 3 lelaki warga Filipina, 2 lelaki warga Pakistan serta seorang lelaki warga Cina yang dipercayai melanggar syarat tinggal di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa semua individu yang ditahan telah dibawa ke Depot Tahanan Imigresen untuk tindakan lanjut termasuk siasatan dan proses dokumentasi. Operasi seperti ini, menurut pihak berkuasa, akan terus dipergiatkan dari semasa ke semasa di seluruh negeri Sabah. Ia bertujuan memastikan setiap warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang yang ditetapkan, di samping membanteras kehadiran tanpa izin yang boleh menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Jabatan Imigresen turut menegaskan bahawa kerjasama orang awam adalah penting dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendatang asing tanpa izin bagi membantu operasi penguatkuasaan berjalan lebih berkesan. Dengan pelaksanaan operasi berterusan ini, pihak berkuasa berharap ia dapat memberi kesedaran kepada semua pihak agar sentiasa mematuhi peraturan imigresen yang telah ditetapkan serta mengelakkan sebarang tindakan yang boleh membawa kepada pendakwaan undang-undang. Keseluruhan operasi ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan kedaulatan undang-undang negara terus terpelihara, khususnya di kawasan yang sering menjadi tumpuan kemasukan warga asing.